sekali, terima kasih kepada Pengerusi Majlis, Cikgu Wahidah Nordin, teman pengacara saya, Sultan tahun lepas. Tahun ini tak boleh. Selanjutnya yang berusaha, Puan Guru Besar SK Bidung, Puan Nurul Afina binti Abdul Halim. Yang dihormati Guru Perungkanan Pentadbiran Encik Badrul Izril bin Bahrin. Selanjutnya yang dihormati Penerung Kanan Al-Iwan Murid Ustaz Asri bin Tajuddin, dan selanjutnya yang dihormati Penerung Kanan Ko-Iklam Encik Muhammad Zahir bin Muhammad Rizal. Okay. Dan tak lupa pada rakan-rakan seperjuangan sekalian, dan selanjutnya yang dikasihi anak-anak murid SK Bidung yang ada di Dewan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah. Kemarin saya tengok di tempat saya gelap, hujan. Jadi saya rasa kemarin tu hujan dan hari ini cerah, maknanya masjid kita hari ini dipermudahkan dan kita harap diberkati. Okey. Pertama sekali, seperti mana Puan Guru Besar telah sebut tadi, hari ini saya dengan rasminya telah menamatkan sebagai seorang guru di dalam bidang pendidikan. Setelah saya bertugas selama 37 tahun, berapa bulan? Ada bulan 37 tahun. Baik. Sebenarnya lama juga. 37 tahun tu lebih 3 dekad. Dan walau bagaimanapun saya bersyukurlah kerana saya dapat menamatkan perkhidmatan saya pada hari ini dengan suasana yang ceria dan dipermudahkan. Baik, guru-guru dan memberi sekalian, cikgu sebenarnya taklah nak bercakap lama sangat, cuma nak ambil dalam 15 minit kalau dan tak lama sangat. Baik, pertama sekali, cikgu telah bertugas seawal usia cikgu pada masa itu 25 tahun tu, 24 tahun, lebih kurang atau lagi. Dan cikgu pada masa itu cikgu bertugas di Tawau, Sabah. Tawau, mungkin ada orang Sabah di sini Pak, di Tawau. Jadi masa tu cikgu tanya, adakah di Sabah ni cikgu akan bertugas lama? Tapi cikgu hanya bertugas selama 4 tahun saja. Selama 4 tahun di Sabah, cikgu telah menimba banyak juga pengalaman lah dari kehidupan orang di Sabah. Tapi cikgu tak bergaul sangat dengan masyarakat tempatan karena cikgu bertugas di dalam kem askar. Jadi kem askar ni kebanyakannya murid daripada kalangan anak-anak tentera dan selebihnya adalah dari luar. Jadi cikgu tak banyak bergaul dengan masyarakat luar. Cuma kami bergaul apabila di luar sekolah, waktu di rumah, waktu keluar minum, waktu malam, itu cikgu bergaul lah.
Tapi nak ceritanya masyarakat di Sabah tu, cikgu tak apa-apa nak luas sangat pengalaman. Mungkin Ustaz Fauzan, Ustaz Zaini, mereka pun bertugas di Sabah juga. Mungkin mereka ada pengalaman yang lebih. Cuma cikgu boleh cakap di Sabah ni banyak suku kaum lah. Di Bajau, Tidung, Kadazan, apa semua tu kan. Okey. Jadi sebab sikit tentang Sabah. Lepas tu cikgu telah bertukar, minta tukar balik ke Kedah, ke Semenanjung, dan ditempatkan di SK Bukit Genting di daerah Penang. Mungkin cikgu Wahidah dia tak mahu Penang. Sebab tu saya nak ajak pergi minum Saigon di Penang, tapi dia tak mau pergi. GB pun saya nak ajak pergi Penang minum, tapi tak tempat juga. Lepas ni insyaAllah kita ajak pergi Saigon Penang. Baik, ya, insyaAllah. Baik, cikgu nak ceritanya iaitu di Bukit Genting, cikgu lama di Bukit Genting. Kerana apa tak tahu, mungkin kerana keserasian cikgu, atau mungkin kerana di situlah berdekatan dengan kampung cikgu, mungkin lama di situ, dan cikgu pun tak isi kurang juga. Bukit Genting ni sekolah air tak besar macam sini. Sini 500 orang lebih. Sana dalam tak sama 190 orang macam tu, adalah lebih 200 sikit. Sebab kawasan tu tak ramai dah waris yang muda-muda dah keluar daripada situ. Tinggal orang yang agak berumur, orang yang agak berumur, jadi dia punya populasi dia berkurang. Jadi di situ boleh katakan sekolah yang agak kecil, tetapi aman dan tenteram lah. Okey, kalau nak pergi SK Bukit Genting boleh cikgu bawa pergi. Baik, lepas tu cikgu duduk di situ lama, dan tiba-tiba ada satu masa, iaitu di tahun 2017, cikgu dapat memo untuk bertukar ke SK Bidung. Dapat memo untuk bertukar ke SK Bidung. Baik, memo cikgu 2 kali tau. Waktu pertama cikgu dapat bulan Julai, tapi dibatalkan. Karena apa? Karena tu nasihat lah. Kalau nak tahu kena pergi rumah cikgu tanya, macam mana cikgu boleh batalkan memo tu. Hebat tak? Hebat tak apalah, kata hebat. Okey, yang kedua, nanti saya beritahu kat sini macam mana saya boleh batalkan. Yang kedua, datang bulan September, cikgu dah syoah, dia ingat takkan suka lah. Okey, kita berlagak dengan kawan lah kan. Okey, kami takkan suka. Apa yang suka kami tak kenal. Mai bulan 9, habis UP saat, mai pula surat kuning satu lagi. No, sekolah yang sama juga. Saya dan isteri saya kena SK Siraman, saya kena Bidung. Jadi surat yang kedua ni, tuan-tuan duduk pandai. Kena pergi juga dengan pandai. Okey, jadi saya datang ke sini 2017 bulan September. Okey, waktu tu guru besar iaitu Ustaz Nizam. Itu sejarah macam ni. Lepas tu guru besar turnya Cikgu Rosli. Lepas tu Cikgu Jamil. Dan hinggalah sekarang Cikgu Nurul Afina. Jadi Cikgu berada di sini bersama 4 guru besar. 4 guru besar. Jadi cikgu nak sambung lagi, tapi GB dah tak bagi dah. GB dah tak, cukup lah. Okey. Jadi pengalaman saya sini dengan 4 guru besar. Semuanya best. Semuanya ada masing-masing dia punya pembawakannya untuk memajukan sekolah ini. Jadi semuanya best. Jadi cikgu ucapkan tahniah pada pentadbir lah, terutama pentadbir sekarang ni. Memang kita tengok macam-macam kejayaan yang dicapai. Jadi kita bersyukurlah dapat pentadbir yang begitu serius untuk memajukan sekolah kita. Baik, pada murid-murid sekalian,
Menit 9 cikgu berharap yang mana cikgu ngajak tu, yang latest ni lah, yang akhir ni, yang 26. Sebelum tu juga ajak kelas lain, tapi yang 26 ni cikgu ajak Imam Naim, Pak Adenin, 6 Adenin. Betul tak? Cuba main dengan murid yang cikgu ajak tahun 26. Okey, duduk. Okey, jadi kelas-kelas ni cikgu ajak. Okey, bagus. Okey no? Walaupun memang ada lah kan dalam kelas tu, ada macam-macam dia punya presentasi, dia punya cara pembawaan dia dalam kelas, tapi semua okey. Jadi cikgu ucap kepada tiga kelas juga ajak tu, semoga terus maju jaya. Jangan duk minat lepas ni, pulun bagi dapat kelas yang terbaik, dan juga perusahaan kamu TP yang terbaik. Kau boleh ambil TP 6, no? Jadi cikgu tengok ada potensi semua murid yang juga ajak tu. Walaupun adalah seorang, dua, tiga orang yang kita cikgu Aliza masih duk gila lagi, tapi tengok ada potensi boleh pergi jauh lepas ni insyaAllah. Cuma pulang pada awak kena rajin dia, kena rajin dalam sekolah, jangan penting. Kalau penting itu yang tertinggal tu, jangan penting, itu saya dia. Keyword dia jangan penting sekolah. Main sekolah sampai dan habis, sampai masuk ke depan blok. Okey no? Para rakan-rakan semua, rakan-rakan guru, lelaki dan perempuan, terutama rakan-rakan lelaki ni yang duduk sebilik dengan saya tahu lah. Okey, lepas ni tak apa. Okey, saya berharap rakan-rakan guru-guru lelaki ni terus maju jaya lah, untuk memajukan sekolah SK Bidung ni. Okey, guru-guru perempuan, walaupun bidik yang berlainan, tetapi semuanya steady, semuanya bekerjasama di SK Bidung ni. Tak ada yang kita kata cuba mengasingkan diri, semuanya bekerjasama dalam bidang sukan dan sebagainya sama. Jadi cikgu nampak SK Bidung ni boleh lagi maju. InsyaAllah tahun depan, tahun ni kita tengok dah banyak kejayaan dicapai, peringkat negeri, peringkat daerah. Jadi pulang pada awak lah murid-murid, awak lah yang akan mencorakkan di samping bimbingan guru-guru, murid-murid lah akan mencorakkan sekolah ni sehingga berjaya di peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah awak boleh, dan cikgu-cikgu semua pun boleh, saya tahu. Baik, walaupun lepas ni setakat hari ni saya berada di SK Bidung, pembinaan di Lusa, saya mungkin naik juga, tapi kena minta daripada Kak boleh masuk tak? Kalau tak masuk saya tak boleh masuk lah. Kalau boleh masuk saya masuk. Saya buka apa? Saya akan lepas ni mungkin hantar kopi dekat TV ataupun dekat cikgu lain itu ya. Itu saya akan cuba hantar. Okey. Untuk yang lain-lain tu, cikgu saya rasa lepas ni kita tetap akan berbuah. Kita akan tetap berjumpa. Kalau tak di sini, kita akan jumpa di luar. Di mana-mana saya, okey, saya akan simpan lah semua nombor-nombor telefon cikgu yang ada dalam telefon saya. Saya tidak delete, kecuali saya tengok yang dekat telefon saya tu, saya cuba delete lah. Saya cuba skip, takut dia scammer. Maklum lah kan? Saya tak maklum lah kan? Okey, pada Ustaz Suhari tadi tu, saya nak jawab ni, tidak malam nanti saya jawab di nikah ke macam mana kau tu boleh jadi kan? Kesilapan tu mungkin dua pihak, mungkin bukan pihak saya saja, mungkin pihak sebelah sana berada, tapi saya tak apa sini lah. Sebab tu jadi benar tu kan?
Sebab saya dah abang lah, saya ada 2 alamat. Rumah 1 dan rumah 2. Mereka mungkin pergi rumah 2. Bila pergi rumah 2 memang tak jumpa saya lah. Saya duduk rumah 1. Kalau pergi rumah 1 tak ada, mungkin saya duduk di kampung. Jadi di situlah jauh dia. Kampung saya Ustaz Zani tahu Chicago belah sana dan belah sana. Okey. Nanti kita akan bawa pergi sana, no? Nanti saya akan panggil pergi melawat kampung saya. Kampung saya kalau yang ni senang saya. Kalau pergi pekan Jumaat jumpa kampung saya. Tapi kalau saya happy, saya tak bawa pergi kampung saya. Saya akan pergi kampung sana. Itu lah. Kalau saya happy, saya cuma nak pergi, tapi saya bawa pergi kampung lain. Okey tak? Itu tak apa. Itu bukan apa. Nak bagi dia tahu kampung banyak sebelah saya tu. Okey. Dan kampung saya tu dia ada MRSM berada. Sekolah apa tu? Sekolah apa satu lagi tu? Sekolah Pikat. Tu dekat kampung saya lah tu. Kalau kamu sampai di situ, kalau rakan-rakan cikgu sampai situ, ingat itu kampung Cikgu. Ada MRSM, ada sekolah Pikat. Tapi kampung saya tu dia tersorok sikit. Jadi nampak itu, okey, ingat kampung saya lah. Okey. Okey ya. Jadi yang tu yang Ustaz tadi. Yang GB ni saya bukan lupa, tapi mungkin masa tu takkan sebab sibuk. Saya tengok GB pun sibuk kan. Makin sibuk dan GB pun makin baju. Saya tengok orang kanan pun lagi dah yang ada di belah kan. Okey. Tanya. Jadi kepada yang semua yang ada hari ini yang bertunggu lumus menjayakan majlis saya, terima kasih. Budi anda semua tak terbalas. Saya tahu masa mana cikguan yang buat kami, saya tak tahu lah kan. Mungkin semalam, mungkin bila cikguan tanya tim-tim cikguan. Jadi saya tak harulah sambutan ni. Dan saya dan isteri ucapkan terima kasih. Untuk yang penutup ucapan ini, pantun tak ada ini Weda. Cuma saya nak bagi sedikit seni kata lagu. Saya dah abang kat isteri saya. Lagu ni saya dah cuba menyanyi 32 tahun lalu. Jadi hari ini saya nak sampaikan di Dewan. Cikgu Rosli, selamat datang ya. Okey. Jadi kalau suara sedap tu simpan rekod, kalau tak sedap tu delete apa. No? Okey, jadi untuk last kali cikgu akan menyampaikan sedikit lagu yang menjadi kenangan, no? Daripada kumpulan mana tak tahu, tapi biasa Ustaz Fauzan tahu lah. Kumpulan yang menyanyikan lagu ni. Ustaz Fauzan bawa otak, no? Tahun depan dia pula. Baik. Lagu tanpa muzik. Okey, tak ada muzik. Ada muzik. Ada muzik. Tanya cikgu lain. Baik, okey. Okey, Mimi. Okey, cikgu nak nyanyi sikit. Baik. Okey ya, dengar lepas ni awak boleh nilai. Saya boleh buat album juga. Kalau boleh buat album, awak bagi apa like banyak. Okey. Bermusim silih berganti bulan mentari, terjadi terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini. Okey, tak sampai sini cukup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.